Dalam part lepas, kita dah bahas pasal 4 tamadun terawal manusia menjadi buaian peradaban, iaitu kawasan di mana peradaban mula muncul dan berkembang dan kaitannya dengan karakter-karakter serta kerajaan-kerajaan di One Piece. Sumeria dikaitkan dengan Lunarian, Mesir kuno dikaitkan dengan Arabasta, India kuno dikaitkan dengan suku Mata Tiga dan akhir sekali Cina kuno dikaitkan dengan Wano. Nah, 4 tamadun awal ni kalau kita lihat secara geografinya adalah berpusat di bahagian timur peta dunia. Para pengkaji terutamanya di belah Eropah menggelarkan bahagian ni sebagai The Old World atau dunia lama, terma yang diberikan kepada benua Afrika, Asia dan Eropah. Pada waktu ni, kewujudan benua yang sangat luas di bahagian barat peta dunia atau dengan kata lain benua Amerika masih lagi belum diketahui sama sekali oleh bangsa Eropah, sehinggalah bermulanya Age of Discovery atau bahasa Melayunya zaman penjelajahan, di mana bangsa Eropah telah berlayar menjelajahi lautan sekitar abad ke-15 hingga 17. Kalau korang familiar dengan anime Vinland Saga di mana Leif menceritakan pasal tanah yang diorang jumpa yang diorang panggil sebagai Vinland, nah itulah waktunya benua Amerika mula ditemukan. Berdasarkan sejarah sebenar di mana seorang Viking juga bernama Leif Erikson telah sampai di Amerika Utara dan menamakan tempat tersebut sebagai Vinland. Jadi tempat tersebut memang betul-betul wujud di dunia nyata. Namun begitu, macam apa yang Vegapunk katakan, sejarah diceritakan oleh pemenang dan pemenang dalam dunia sebenar ketika itu adalah Eropah. Nah, maknanya naratif Viking tadi tidak diterima. Sebaliknya, Christopher Columbus pula yang mendapat nama sebagai orang pertama yang menjumpai benua Amerika, walaupun padahal Leif dah sampai ke sana 500 tahun lebih awal. Okay, we will get back to that later. Jadi dalam video kali ini kita akan menjelajah ke dunia baru atau New World. Bukan New World bahagian separuh terakhir dari Grand Line, tapi entah memang ada kaitan. Tapi New World di sini adalah New World dalam sejarah peradaban manusia. Nah, Cradle of Civilization of the New World atau buaian peradaban di dunia baru adalah bermula dengan 2 tamadun di kawasan benua Amerika, lebih tepat lagi di Mesoamerika, iaitu Kral Super dan Olmec. Tapi dalam dunia One Piece, Oda Sensei tak explicitly ambil inspirasi dari satu-satu tamadun di benua Amerika. In fact, apa yang aku perasan, Oda gabungkan beberapa tamadun kuno di Mesoamerika menjadi satu suku, dan aku rasa korang dah boleh agak apakah suku bagi gabungan tersebut. Tapi sebelum tu, tahukah anda menariknya perkataan Olmec diambil dari Olmecatl yang bermaksud manusia getah, kerana kemahiran penduduk di kawasan tamadun Olmec ni mengekstrak lateks dari pokok getah. Tamadun di Mesoamerika berkembang pesat di dalam hutan belantara di tengah benua Amerika dan di pesisiran pantai Meksiko, justru diletakkan di kawasan Mesoamerika. Meso bermaksud tengah atau di antara, sama macam Mesopotamia. Ritual khas dari mereka adalah pengorbanan manusia. Mereka percaya manusia perlu dikorbankan untuk memuaskan dewa mereka. Yes, ciri yang sama dengan suku Shandia di One Piece, di mana mereka cuba mengorbankan moose untuk memuaskan dewa. Sebuah tamadun yang juga berkembang di tengah hutan jaya. Empayar Aztec berkembang jauh lebih lambat berbanding Olmec dan Kral Super yang dikelaskan sebagai buaian peradaban, iaitu sekitar abad ke-14. Justru, info inilah yang diguna pakai di One Piece di mana Shandia telah turun ke planet biru dan menetap di Jaya. Mereka telah membina kota Shandora yang megah sekitar tahun 402 Kitaran Laut. Jauh selepas tamatnya tahun syurgawi yang kita tak tahu berapa lama, malah lebih 400 tahun selepas bermulanya tahun Kitaran Laut. Dalam Ark Jaya, sesampainya Nolan sebagai seorang explorer ke Pulau Jaya, mereka mendapati penduduk di sana sedang dilanda wabak yang dikenali sebagai tree fever atau demam pokok. Nah, menariknya kat sini, Oda telah memutarbalikkan sejarah asal tentang apa yang berlaku kepada Aztec, di mana dalam sejarah asal, kedatangan Eropah dalam kes ni, Spanyol pada era penjelajahan macam aku cakap tadi, sekitar abad ke-15 telah membawa sekali wabak smallpox. Aztec ketika itu sangat asing kepada wabak tersebut, menyebabkan mereka lebih mudah terdedah kepada jangkitan sehingga akhirnya memusnahkan empayar diorang. Ditambah pula, memang Spanyol
datang dengan slogan Gold, Gospel and Glory. Maknanya mereka juga datang untuk menjajah. Nah, dalam jalan cerita asal, penjelajah yang bawa penyakit menyebabkan wabak menjajah sehingga jatuhnya Empayar Aztec. Namun dalam One Piece, sebaliknya Shandia sendiri telah diserang wabak penyakit sehingga kedatangan penjelajah Nolan yang menyelamatkan mereka, dan akhirnya mereka berkawan baik. Sangat kontras dengan sejarah sebenar. Aztec percaya suku mereka berasal dari Aztlan, suatu tempat asing yang misteri yang ada di antaranya menganggap sebagai syurga. Di sekeliling Aztlan terdapatnya tasik yang digelar sebagai Mesliapan yang diterjemah kepada tasik bulan, in which, yes, bulan juga coincidentally adalah tempat asal Shandia. And then Nola dan Kashigami yang merupakan spesies ular yang sama di mana awalnya dipuja oleh masyarakat Shandia sebagai dewa, kemungkinan mengambil inspirasi dari Quetzalcoatl dalam kepercayaan Aztec dan Kukulkan dalam kepercayaan Maya. Sosok ular gegasi yang diasimilasi ke dalam mitologi sekitar Mesoamerika yang didepiksikan sebagai feathered serpent atau ular berbulu pelepah. Nah, Nola dan Kashigami uniknya bukan spesies ular biasa. Mereka mempunyai seakar rambut di sekeliling badan seolah-olah menggantikan bulu pelepah dalam mitologi Quetzalcoatl. Dan Nola juga tinggal di langit setelah Pulau Jaya diterbangkan ke sana melalui knock upstream. Cakap pasal terbang ke langit, ada hal yang sampai sekarang belum dapat dipastikan oleh pengkaji dalam sejarah tamadun Maya. Sekitar abad ke-10, Empayar Maya yang maju dan berkembang dengan pesat sebelumnya suddenly dengan tak semena-mena ditinggalkan. Yes, tanpa diketahui sebabnya, suddenly diorang semua bubar meninggalkan kota-kota mereka yang megah, patung-patung dan bangunan-bangunan yang separuh siap. Nah, peristiwa lenyapnya suku Maya ni kalau diperhatikan lebih kurang sama dengan apa yang berlaku kepada Shandia, di mana mereka dengan tiba-tiba lenyap dari Pulau Jaya setelah dicampak naik ke langit melalui knock upstream. Last sekali, El Dorado yang diterjemah sebagai The Golden One atau Sang Emas asalnya diambil dari ketua suku Muisca, nama salah satu tamadun di Mesoamerika, di mana ketua suku Muisca akan menyelaputi seluruh tubuhnya dengan serbuk emas dan intan permata untuk tujuan ritual. Macam biasa, sekali lagi sampainya so-called penjelajah Eropah ke benua Amerika dengan slogan Gold, Gospel and Glory yang mendapat tahu tentang ritual suku Muisca tadi, menyimpulkan bahawa mesti banyak lagi emas yang diorang ada. Bagi suku Muisca, emas tersebut hanyalah untuk tujuan ritual, sedangkan bagi Eropah, emas means money. Dan disebabkan itu, mulalah penerokaan hutan di Amerika dengan tujuan untuk mencari El Dorado. Lama-kelamaan, eksplorasi tersebut ternyata gagal, mengorbankan ramai pencari sehingga beransur menjadi legenda pencarian kota emas El Dorado dan sampai sekarang tidak pernah dijumpakan. Nah, di One Piece, walaupun kewujudan El Dorado dianggap dongeng, namun kota emas tersebut memang betul-betul wujud dengan julukan nama Shandora. Satu-satunya orang luar yang telah sampai ke sana adalah Nolan dan tim penjelajahnya sebelum Jaya dicampak ke langit, membuatkan cerita Nolan tentang kota emas tersebut dianggap sebagai bohong. Okey, semua poin tadi dah mengaitkan Shandia dengan tamadun terawal di Amerika. Tapi ada satu lagi poin penting pasal apa yang berlaku kepada Shandia yang aku nak paralelkan dengan sejarah sebenar yang ada kaitan dengan Emu. Tapi for the sake of maintaining the balance of this timeline mega theory, kita hold dulu part 2. So korang diharap bersabar. Mohon bersabar, ini ujian. Let's go back to our main mega theory timeline, di mana kita actually masih tengah bahas pasal rangkap pertama Harley Tax dunia kedua. Yes, it takes 20 minit punya video dibagi menjadi 2 part untuk bahas rangkap pertama ni je. Kau rasa? Di dalam kekosongan terdapatnya nafas. Rangkap ni lah yang menerangkan tentang apa yang aku bahas, di mana planet biru yang direset telah memulakan lembaran baru dan peradaban telah membangun semula dari titik zero. Di samping itu, Clan D pula memainkan peranan mereka dengan menyebarkan kepercayaan mengenai nikah kepada tamadun-tamadun yang mula tumbuh di planet biru. Nah, disebabkan tu, kalau korang perasan kelima-lima karakter yang aku kaitkan dengan tamadun terawal manusia tadi, for some reason adalah karakter-karakter yang beraliansi dengan Joy Boy, yang mana kita tahu adalah the next reincarnation of Nika. Si Lunarian, Lily, okey, mata tiga ni kita tak pasti lagi, tapi kalau kita tengok cara world government nak hapuskan diorang, kemungkinan besar diorang memang berada di pihak Joy Boy. And then Wano dan Shandia. Aku percaya jauh sebelum kedatangan Joy Boy lagi, kepercayaan atau aku boleh katakan agama yang dianuti penduduk planet biru rata-ratanya adalah berpegang kepada Dewa Matahari. Clan D telah berlayar mengelilingi dunia dan menyentuh
setiap inci peradaban yang muncul. Namun saban tahun keyakinan tersebut semakin pudar kerana nikah telah pun tiada. Sehinggalah kira-kira pada 1500 tahun lalu, era baru telah bermula. Kalau tahun syurgawi atau Age of Heaven bermula selepas surutnya banjir besar yang berlaku di masa Clan D berjumpa dengan suku dari bulan, era seterusnya juga ironiknya perkara yang sama telah berlaku. Yes, sekali lagi penduduk dari bulan telah turun ke planet biru. Tapi kali ini adalah kerana mereka ketandusan sumber di bulan. Maka pertemuan ni menandakan berakhirnya Age of Heaven dan bermulalah era baru di dunia One Piece, Age of Sea Circle atau tahun kitaran laut, berdasarkan berakhirnya pelayaran Clan D ke seluruh pelosok dunia. Penduduk dari bulan tadi telah berpecah kepada 3. 2 daripadanya mengambil keputusan untuk tinggal di langit, sedangkan satu lagi pilih untuk tinggal di lautan biru, yang mana kita dah bahas di awal video bahawa mereka lah Shandia yang diinspirasi dari tamadun di Mesoamerika. Bagaimana benua Amerika digelar dunia baru, begitu jugalah suku dari bulan membawa dunia baru di planet biru. Namun tanpa disangka, kedatangan penduduk dari bulan ini juga bakal mengubah sebahagian besar planet biru dan sekali lagi akan membawanya kepada kehancuran. And that's begin dengan apa yang bermula pada rangkap kedua. Okey, aku sangat-sangat excited untuk bahas rangkap kedua ni sebab sekarang tengah hype pasal karakter yang aku akan bahas dalam rangkap ni. Tapi masa dah pun jejak 10 minit guys, kita akan bahas karakter ni dalam part seterusnya. Jadi apa pendapat korang? Kalau korang ada teori yang menarik atau ingin kongsikan sesuatu, jangan malu-malu untuk like, komen dan subscribe video dan channel ni. Kita jumpa lagi di Laugh Tale.